Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami nak bawakan satu resepi kek coklat yang dibakar tapi sangat moist dan dengan toppingnya yang berkrim, lemak, berkilat. Sangat sesuai untuk dijamu pada keluarga ataupun dibuat untuk sesuatu majlis. Rasanya mudah sangat membuatnya. Kalau puan-puan nak tahu resipi yang mudah ini, jom kita mulakan resipi Dapur Ami ini. Mula-mula masukkan 1,5 cawan serbuk koko. Kemudian kita tambahkan 1 suku cawan gula halus dan kita masukkan 1,5 cawan susu pekat manis. Tambahkan juga susu sejat 1,5 cawan dan bahan-bahan ni semua kita gaul rata. Sambil gaul tu kita boleh tambahkan 1,5 cawan minyak atau butter yang telah dicairkan ya. Semua bahan-bahan ni kita gaul dia sampai sebati. Setelah sebati macam ni, sekarang kita bolehlah ketepikan dahulu bahan-bahan ini. Dalam bekas yang lain, kita masukkan 1 sudu makan esen vanila dan 7 biji telur. Semua bahan-bahan ni kita pukul sampai dia sebati. Kemudian, bolehlah kita masukkan bahan-bahan yang kita telah pukul tadi tu ya, yang dah rata tu. Kita masukkan sekali dan gaul rata. Bila dah rata macam ni, bolehlah kita masukkan tepung gandum dalam 1,5 cawan. Dan kita masukkan 1 sudu makan soda bikarbonat dan 1 sudu makan baking powder. Semua bahan-bahan ni kita gaul rata lah. Mudah saja buatnya. Just masukkan dan gaul. Bila dah sebati, akhir sekali kita masukkan setengah cawan air panas. Ni ujung-ujung lah ya. Bila dah sebati, baru masukkan air panas setengah cawan. Gaul rata dan bolehlah kita tuangkan ke dalam loyang yang kita dah alas dengan kertas minyak. Okey, dah masukkan macam ni, bolehlah kita bakar ya. Panaskan oven terlebih dahulu 160 darjah Celsius dan bolehlah kita bakar dalam 45 minit ataupun ikut oven masing-masing lah, api atas dan bawah. Lepas 45 minit, kek kita dah masak. Nak pastikan kek kita masak, kita ambil lidi dan cucukkan tengah dia lah ya. Dah masak, asingkan biar sejuk. Sementara tu kita siapkan bahan-bahan topping dia. 2 cawan coklat coins dan kita masukkan 1 cawan susu sejat. Masukkan 1 sudu makan butter. Semua bahan-bahan ni kita panaskan double boil ataupun dalam microwave oven pun boleh. Kita keluarkan kek kita dan sejukkan dahulu. Kita punya coklat topping ni dah siap. Biarkan dia sejuk sebentar dan pekat sedikit. Kemudian barulah kita tuangkan atas kek kita. Sangat cantik. Senang saja tuang macam tu pun dia dah licin berkilat. Dan biarkan dia sejuk dan mengeras. Kemudian bolehlah kita potong. Kalau nak makan cair, biarkan di luar. Kalau kita nak dia keras sedikit, boleh masukkan dalam peti sejuk lah ya. Dah siap kek coklat dengan topping yang sedap ini. Puan-puan kena cuba resipi dari Dapur Ami yang sangat mudah, sangat sedap. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.